Pada hari ini, ramai takut beli emas bila harga jatuh. Tapi tahukah tuan-puan, orang yang faham nilai sebenar emas akan jadi lagi excited apabila harga emas turun. Sebab mereka tahu itu peluang beli aset bernilai pada harga diskaun. Apabila saya dah faham konsep ini, saya dah tak risau tentang turun naik harga emas. Harga naik, saya gembira sebab saya boleh jual pada harga yang lebih tinggi kalau nak pakai duit. Bahkan kalau harga emas turun, saya lebih-lebih lagi gembira sebab saya berpeluang untuk beli aset yang mahal pada harga yang lebih rendah. Tuan-puan, cuba tengok apa yang berlaku kepada emas bila harga turun. Orang akan serbu untuk beli emas, sama dengan apa yang berlaku di negara China pada tahun 2013. Dekat China, tuan-puan, kedai emas sampai kehabisan stok. Bahkan di Malaysia pun sama, jualan emas dalam masa seminggu bersamaan dengan sebulan jualan pada waktu-waktu biasa. Maksudnya apa, tuan-puan? Maksudnya, lagi harga emas jatuh, lagi orang berebut-rebut untuk nak beli emas. Kata mentor saya, Tuan Muhammad Zulkifli Syafiee, emas kalau harganya jatuh, ia adalah emas dan tetap akan bernilai. Duit kertas kalau nilainya jatuh, ia adalah kertas, lagi jatuh nilainya, lagi orang beli akan lari. Tuan-puan, tak ada dalam sejarah hari ini orang berebut-rebut beli duit kertas bila harga jatuh. Bahkan sejarah hari ini buktikan bahawa semua duit akan berakhir dengan nilai yang sebenar, iaitu kosong. Kalau tuan-puan takut nak beli emas kerana takut risiko harga emas jatuh, sebenarnya tuan-puan, kita biarkan kekayaan disimpan dalam bentuk duit, itu yang lebih menakutkan tuan-puan. Sebab itu, ramai orang mula lindungi simpanan dengan emas. Kita tak perlu tunggu kaya untuk bermula di Public Gold, tuan-puan boleh mula simpan emas serendah RM100. Nak mula simpan emas, boleh klik link di bio saya. Teruskan follow saya untuk dapatkan perkongsian tentang emas dan kewangan.